perkara, burung berkicau di celah cemara, indah bahasa budi bicara, Assalamualaikum salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi ialah Nurbalqis Adriana binti Muhammad Azul Faizal. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 di SMK Maran 2. Di sekolah, saya memegang amanah sebagai pengawas sekolah dan bendahari. Saya juga merupakan ahli aktif unit beruniform Kadet Polis, setiausaha Kelab Kerjaya, setiausaha Rumah Sukan Hijau dan pengerusi Kelab Petang. Dalam bidang core akademik, saya telah mewakili sekolah dalam pertandingan beach building peringkat daerah Maran baru-baru ini. Saya juga pernah menyertai program Yes Rock the School peringkat negeri Pahang, Mata Madesa peringkat daerah Maran dan Pahang League Tier 2 and 3 peringkat negeri Pahang. Hobi saya ialah membaca buku. Antara buku yang telah saya baca ialah Pada Subuh Yang Bawa Ku Pergi, Terima Kasih Luka, Lentera Kaca dan biografi Aisyah binti Abu Bakar. Baiklah, buku yang saya pilih untuk diresensikan ialah bertajuk Biografi Aisyah binti Abu Bakar. Buku ini ditulis oleh Sulaiman An-Nadawi, seorang ulama terkenal berasal dari India dan diterbitkan oleh PTS Publishing House pada tahun 2023. Buku ini memiliki 409 muka surat dan dikelaskan sebagai buku agama. Terdapat banyak perkara yang mempesonakan hati saya terhadap buku ini. Buku ini mengikat diri untuk duduk berlama-lama dengannya. Penulis bijak mengarap kajian tentang Aisyah. Fakta yang diperisakan dengan penyampaian dan lenggok bahasa yang lunak. Ada banyak hal tentang Ummul Mukminin itu yang saya baru ketahui selepas membaca naskah ini. Karya berjudul Biografi Aisyah binti Abu Bakar ini menceritakan tentang seorang wanita yang agung iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin yang menjadi sumber teladan umat Islam sepanjang kisah hidupnya bersama Rasulullah SAW sehinggalah selepas kewafatan baginda. Buku ini juga mengupas kisah kehidupan Aisyah yang mendapat bimbingan daripada Rasulullah. Beliau berkat didikan dan tujuh ajar daripada baginda, Aisyah mencapai tahap kesempurnaan akhlak yang tinggi. Beliau memiliki sifat zuhud dan warak, taat menjalankan perintah agama, suka menderma, bermurah hati dan berkasih sayang sesama manusia. Selain itu, buku ini juga menceritakan tentang kecerdasan Aisyah, cintanya pada sunnah Nabi, cita-citanya untuk menerapkan sunnah itu ke dalam kehidupan umat Islam. Aisyah adalah terjemahan langsung Al-Quran dan merupakan guru paling sempurna dalam mengajar syariat Islam selepas Rasulullah. Melalui penghayatan pembacaan ini, terdapat banyak nilai mulia yang saya perolehi, iaitu antaranya ini dapat menyemai benih-benih kebaikan dalam kehidupan umat Islam khususnya kepada wanita. Sebagai seorang Islam, kita haruslah mendalami ilmu pengetahuan agama, sentiasa mempraktiskan amalan mulia dan mengamalkan sunnah Nabi. Selain itu, ilmu yang dipelajari haruslah dikongsi untuk kebaikan sejagat. Impak pembacaan yang saya teladani ialah saya berhasrat untuk menjadi seorang muslimah yang memiliki jiwa yang lembut namun penuh ketegasan. Selain itu, saya ingin menjadi seorang intelektual yang dapat menyumbangkan pengetahuan kepada agama dan masyarakat seperti mana Sayyidatina Aisyah. Dalam menjalani kehidupan yang mencabar ini, saya berharap dapat mengamalkan akhlak mulia yang didasari iman yang teguh kepada ajaran Islam. Dialah isteri kepada Nabi, ilmuwan fiqh yang cerdas, mengetahui asas ilmu perubatan, merawat mangsa tercedera, pernah mengetahui pasukan tentera dan pemikir strategi penamaian. Sangat menyentap hati saya dengan persoalan, masih adakah wanita persis Aisyah ini? Mampukah saya menteladani beliau? InsyaAllah, jika tidak semua, mungkin sebahagiannya. Diharapkan perkongsian yang saya sampaikan ini mendapat manfaat kepada kita semua. Sekian resensi buku Biografi Aisyah binti Abu Bakar ini daripada saya. Terima kasih.